Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Tira Bostama. Hari ni Tira nak pergi beli Zeus Coffee sebab Tira nak dapatkan blind box tu. Blind box tu dia ada daripada 16 Jun sampai 22 Jun je. So korang dah pergi beli ke belum? Kalau belum, korang pergi beli sekarang. Tapi jangan, korang tengok dulu video Tira ni sebab Tira akan tunjuk step macam mana nak beli air Zeus Coffee dan dapat blind box tu. Okay? Brownie flat. Itu tu brownie. Tapi ada caffeine tak? Coffee. Nak coklat. Australian chocolate. Saya tak nak Japanese latte. So ada nasi goreng. Nasi lemak. Terus pun ada nasi lemak juga. Australian chocolate, roasted hazelnut chocolate, salted caramel chocolate. Wow. That's interesting. Saya rasa saya nak salted caramel chocolate. Roasted hazelnut macam pernah try dah hari tu. So I want to try this one. Ice cool. Saya nak jagung. Oh, ni boleh tukarlah dairy kepada almond. Oatside. Nak oatside lah. Sebab Tira tengah nak kurangkan minum dairy. So I want to use oats lah. Tapi kena tambah lagi RM3. So dia RM17.9. Should I? So dah boleh. Total RM32.8. I got Zeus Body Anxiety. Okay, done. So now total dia RM32.8. Online banking. Okay, Tira takkan tunjuk lah kat sini. Done. Oh my god, dia terkeluar. Okay. Yeah! So Tira tengah on the way nak ke Zeus. That's the Zeus. Oh, kak. That's mine. Wow. Dia tengah buat lagi. I got my plushie. I got it. Sekejap. Saya berjaya sekarang. Saya berjaya survive buat vlog. So guys, Tira dah dapat. Ya Allah, tolong. Cute kan? Ni macam so cute. So ni lah plushie yang ada kat dalam ni. Tira rasa Tira okey semua kecuali dua je kot. Tira tak nak yang ada spoon tu dengan spoon tu lah. Kalau boleh tak nak spoon. Kalau boleh saya nak yang baby cry tu. Yang lain pun okey je kot. So tengok tu. So cute. Tengok pink dia cry. Cry baby macam cry. Ni my husband punya air. Kau. Nah. Lepas tu this is mine. Dia ambil ni. Tara. Jadi kita minum. And ni ada dia punya patung-patung dia. Dia ada Blue Body, Pinky Boo, Coco Chipster, Fred Friend, Beans Boss, Porter Pal. And ada Secret juga. So Tira nak Pinky Boo ataupun Blue Body pun okey. Fred Friend pun okey. Choco Chipster pun okey. Ayah nak yang mana? Saya nak Blue Body. Blue Body. Okay.
Tira harap Tira dapat yang Tira inginkan. Okay. Saya happy. Benda macam ni boleh buatkan saya happy. Saya suka. Walaupun duit saya ke laut. Tapi saya suka. Saya excited. Ini yang tak dapat dibeli sebenarnya. Perasaan ini. Betul. Betul tak? Sekarang yang awet tengah merajuk tu. Belikan benda ni sekarang. Confirm tak merajuk. Confirm korang ajak awet korang naik kereta tu muka monyok je kan. Macam monyok je. Korang bawa pergi Zeus beli ni. Lepas tu terus dia dapat tu kan dia macam macam So tadi Tira dah tanya dekat orang kedai tu. Dia cakap kalau nak dapatkan benda ni korang kena beli dekat apps dan juga walk-in. Sekejap bunyi. Kalau dekat apps korang boleh order RM25 ke atas. Tak boleh letak voucher. So korang dapatlah benda ni. And kalau nak walk-in korang kena beli sekali dengan makanan. Baru boleh dapat benda ini. So pergi sekarang serbu Zeus Coffee yang ada dekat-dekat rumah korang. So Tira nak buka ni. Nak buka terus ke? Kita rasa air dululah. Air. Oh lah straw. Allah saya tak ambil yang. Macam mana yang? Ya Allah, Tira lupa nak ambil. Tira ingatkan dia dah bagi. Rupanya kena ambil sendiri. Sorry ayah. Let's try mine. Bismillahirrahmanirrahim. Macam air Dash Lady. Coklat. Apa dia ni? Nama apa? Strawberry banana frappe. Bau dia. Pelik sikit kan? Sebab banana tu. Banana dia rasa banana yang korang blend. Betul tak? Dia bukannya macam susu banana tu. Tapi okey lah, boleh lah. Sedap lah juga. Cuma Tira tak berminat sangat air strawberry ke apa-apa benda strawberry air. Tira just like strawberry yang betul-betul strawberry. Yang penting ni cute. So, Tira nak buat video buka ni tapi Tira nak buat arah apa? Melintang Bukan melintang. Menegak. Arah menegak sebab Tira nak post dekat my TikTok, my short. So, tunggu kejap ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah? Apakah? Oh my god! I got this. Bean boss. Alah. Saya nak Pinky Boo. I got this. So cute. Tapi comel juga lah. So korang Tira dapat this one. Dapat Bean Boss. Boleh lah, okey lah. Cute juga. Tengok tu. Oh, so cute. Adakah ini petanda dia suruh saya suka kopi? Adakah ini petandanya? Dia membuatkan Tira rasa nak pergi beli lagi, tahu tak? Beli lah, beli. Kenapa sih tak dapat Fruit Friend? Ataupun Pinky Boo? I want that one. Tak apalah, dapat ni pun okey kak. Comel. Tengok tu. Mana tahu. Beli satu lagi.
Kita beli lagi. Tapi nantilah. Tapi dia sampai 22 je. Yayang, tolonglah Yayang belikan. Belikan, baby. Yayang, please. Boleh? 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 Promise. Come. Okay lah, macam ni lah. Macam ni. Sekejap. Macam ni lah. Okay tak? Okay. Okay, nah. Promise lah. Korang pergi beli sekarang kat Zeus Coffee and korang dapat yang mana satu. Tira dapat this one. Bin apa? Bin apa? Bin Boss. Bin Boss tadi. Oh, Bin Boss. I know why Tira dapat Bin Boss. Tira apa? Because I'm Tira Boss. Bye korang. Thank you for watching. Nanti korang pergi beli kat Zeus Coffee, okay? Bye. See you in next video.